Sebab inilah dia rahsia urutan yang orang tak tahu ni. Dengan kerap membuat urutan tu, bukan je badan kita lebih segar, ringan. Kadang-kadang orang akan ingat, lepas urut ni ketagih sebab nak pergi lagi. Sebenarnya bukan ketagih, sebab dia rasa ringan badan dia. Okay, peredaran darah dia lebih lancar, so badan dia ringan sebenarnya. Sebab inilah dia rahsia urutan yang orang tak tahu ni. Dengan kerap membuat urutan tu, bukan je badan kita lebih segar, ringan. Kulit kita tak kusam. Tak kusam? Ya, sebab darah kita cantik jalan tu. Lepas tu, tahu tak, mengurut ni dengan kerap, dia meremajakan tubuh. Meremajakan tubuh? Ya. Macam mana tu? Ya, maksudnya badan kita ni tak macam umur kita. Maksudnya kalau contoh orang cakap orang tua, dia macam sakit-sakit badan. Badan kita tu nampak remaja. Nampak dia boleh meremajakan tubuh tau. Disebabkan ialah daripada segi kita punya peredaran darah tu, kulit kita sekata kan. Jadi memang itu yang banyak orang tak tahu sebenarnya. Orang ingat pergi urut sebab sakit. Saya sebenarnya dah buang persepsi tu dah lama dah. Bila semenjak saya jadi terapis, saya memang cakap dengan customer saya, buatlah urut tu. Paling kerap 2 kali sebulan. Kalau tak ada masa, buatlah sebulan sekali. At least sebulan sekali. Tengoklah, rasalah badan tu. Dia sama je macam exercise sebenarnya. Kalau kita tak pergi exercise, macam kita rasa badan kita lemah, kan lesu. Betul. Kulit kita pun tak bermaya semua. Jadi sama je dengan mengurut ni.